hak sahihnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Hak tambah wa bihamdih itu tidak sahih. Tapi dalam kitab-kitab kita, orang kita orang zaman dulu dia rajin guna perukunan tu kan. Dalam perukunan dia ada wa bihamdih. Memang ada dalam hadis pun ada, tidak nafi ada tu, tapi tidak sahih. Tambahan tu adanya subhana rabbiyal azim. Kita ambil hak sahih, pakai hak tu. Kalau kita tak kata hak tu pun tak kata kau satu. Kadar duduk, kadar subhanallah. Ada tu maknanya dah. Tak baca mana-mana pun tak apa. Sah dah. Tapi hak moleknya tadilah. Kalau tak baca lebih subhana rabbiyal azim ke, subhana rabbiyal a'la, nak baca 5 ke 7 kali ke, boleh, tak apa. Tapi kalau tu iman jadi tu iman 3 kali. Jangan baca lebih, takut menyusah orang di belakang. Kecuali kalau orang di belakang tu dia sejenis slow semaya kan, lambat nak bangun ke apa, itu mungkin boleh lah. Kita ambil kesempatan di situ. Tapi kalau dalam keadaan biasa ramai-ramai ni, terutamanya kalau tempat-tempat orang gaduh nak naik bah kau, tu kena rekah benar.